Sejujurnya pakaian mak malam itu adalah puncanya. Dia memakai baju terusan one piece dress yang lebih menonjolkan bentuk badannya berbanding biasa. Setiap kali dia berulang-alik ke dapur atau duduk di sofa mata, saya asyik tertumpu ke arahnya. Saya tahu, ini tidak sepatutnya berlaku. Akal saya melarang tetapi tubuh saya bertindak jujur. Saya masuk ke dalam bilik mengunci pintu dan duduk di kerusi. Saya tiada pilihan lain selain menyelesaikannya sendirian. Pada mulanya saya cuba membayangkan wanita lain. Pelakon wanita yang pernah saya lihat ataupun wanita asing yang berselisih di jalanan. Tetapi tidak berguna. Wajah mak terus-menerus muncul di fikiran. Tak boleh macam ni. Saya cuba memaksa diri memikirkan perkara lain. Tetapi akhirnya, saya tetap memikirkan mak. Bayangan itu muncul tanpa dapat dikawal. Nafas saya semakin kencang. Tiba-tiba, klik. Pintu terbuka. Saya pasti saya sudah menguncinya tadi. Mak dah gosokkan kemeja untuk kamu pakai esok. Mak masuk ke dalam bilik sambil memegang kemeja. Dan dia melihat segala-galanya. Saya sedang duduk di kerusi kedudukan tangan saya. Ekspresi wajah saya, ini satu malapetaka besar. Mabit maafkan saya. Mak tergesa-gesa meletakkan kemeja itu di atas katil. Kita cakap nanti. Dia berhenti seketika di hadapan pintu. Tanpa menoleh ke belakang dengan suara yang bergetar, dia berkata, tak apa orang lelaki memang macam tu. Namun saya tidak menyangka bahawa kemalangan ini akan mengubah hubungan kami sepenuhnya. Sebelum memulakan cerita sokongan anda, melalui subscribe dan like amatlah bermakna bagi saya. Baiklah mari, saya mulakan cerita sebenar. Nama saya Azman. Tahun ini umur saya 42 tahun. Mungkin kedengaran agak hebat jika saya katakan saya seorang usahawan pembinaan yang berjaya, tetapi sebenarnya saya hanyalah seorang lelaki kampung yang datang ke Kuala Lumpur sehelai sepinggang dan bekerja keras selama lebih 20 tahun untuk membina syarikat pembinaan sederhana ini. Saya tinggal di sebuah penthouse luas di Mont Kiara dan hidup selesa dari segi kewangan. Namun setahun yang lalu, saya kehilangan isteri saya Zara yang merupakan segala-galanya bagi saya dalam satu kemalangan jalan raya. Zara 10 tahun lebih muda daripada saya. Dia meninggalkan dunia ini pada usia 32 tahun. Orang sekeliling pada mulanya bimbang dengan jarak umur kami. Beza 10 tahun tu tak banyak sangat ke? Nanti kamu menyesal, kata mereka berkali-kali. Tetapi, bagi saya isteri saya adalah cinta pertama dan terakhir. Sifatnya yang ceria dan hangat menjadi cahaya dalam hidup saya yang kasar. Selepas cahaya itu padam saya hancur sepenuhnya. Saya bekerja gila-gila di tapak pembinaan tetapi setiap kali pulang ke rumah kosong, kekosongan melanda jiwa. Membuka peti sejuk yang kosong, ruang tamu yang terlalu sunyi dan katil yang terlalu luas. Perlu ke aku hidup macam ni? Setiap malam saya tertidur dengan soalan itu. Selepas majlis tahlil dan pengebumian mak mentua saya Puan Salma, saya panggil dia mak sering datang melawat. Sebagai ibu tunggal yang kehilangan satu-satunya anak perempuan Zara, kesedihannya pasti sangat mendalam. Namun melihat saya yang tidak makan dan tidur dengan betul, dia tidak sampai hati membiarkan saya begitu. Azman, makanlah sikit. Kata-kata mak kali pertama dia datang masih terngiang-tangiang di telinga. Saya tidak mampu menjawab, hanya mengangguk. Mak membuka peti sejuk tanpa berkata apa-apa, lalu mengeluh. Macam mana kamu nak hidup macam ni? Mesti arwah Zara risau tengok kamu dari sana. Sejak hari itu, mak datang 3 atau 4 kali seminggu. Dia masakkan lauk pauk basuh baju dan kemaskan rumah. Kadang-kadang dia hanya duduk di sofa ruang tamu menemani saya tanpa berkata apa-apa. Kami adalah 2 insan yang kehilangan orang yang sama, satu-satunya orang yang memahami satu sama lain, dan berkongsi kesedihan itu sudah cukup memberi sedikit kelegaan. Mak juga hidup sendirian. Ayah mentua sudah meninggal dunia 5 tahun lalu. Orang yang hidup kena teruskan hidupkan.
Suatu malam ketika makan bersama Mak tersenyum pahit dan saya merasakan satu perasaan yang aneh. Beza umur saya dan Mak hanya 13 tahun. Walaupun saya memanggilnya Mak, sebenarnya umur kami lebih dekat seperti kakak dan adik. Mak melahirkan Zara pada awal usia 20-an dan dia masih mengekalkan penampilan yang muda dan anggun. Mungkin kerana dia rajin beryoga dan berjoging, dia kelihatan sihat dan bertenaga tidak seperti wanita berusia 55 tahun. Begitulah beberapa bulan berlalu. Saya yang pada mulanya susah hendak makan mula menjamah masakan Mak sedikit demi sedikit. Rutin memaksa diri ke pejabat bekerja dan pulang makan malam bersama Mak mula memulihkan kesedihan di hati saya. Ia tidak hilang sepenuhnya, tetapi tidak lagi menyakitkan sehingga sesak nafas seperti dulu. Suatu malam selepas makan ketika Mak sedang membasuh pinggan buat pertama kalinya, saya melihat Mak dengan pandangan berbeza. Biasanya Mak pakai baju yang selesa bila datang, tapi hari itu dia memakai skirt paras lutut. Sosok tubuhnya yang berdiri di hadapan sinki menarik perhatian saya dan tanpa sedar, saya terus memandangnya. Tak boleh macam ni. Saya cepat-cepat mengalihkan pandangan tetapi jantung saya berdegup laju semacam. Sejak itu setiap kali Mak datang timbul satu ketegangan yang aneh. Beberapa minggu kemudian kekerapan Mak datang mula berkurangan. Daripada 3-4 kali seminggu jadi, sekali seminggu kemudian sekali dalam 2 minggu. Mak dah lama tak datang, gumam saya sambil memandang peti sejuk yang kosong. Saya rindu lauk masakan Mak dan saya rindu perbualan kami semasa makan. Lebih daripada itu, saya rindu Mak. Saya teragak-agak nak telefon tapi akhirnya saya biarkan saja. Mak pun ada kehidupan dia sendiri. Takkan asyik nak jaga aku je. Tapi hati saya rasa kosong. Setiap kali balik kerja saya berharap Mak ada di rumah tapi yang menyambut hanyalah rumah yang gelap. Sebulan berlalu. Satu petang Sabtu telefon bimbit saya berbunyi. Ia panggilan daripada Mak. Rupa-rupanya pangsapuri tempat tinggal Mak terlibat dalam projek pembangunan semula redevelopment. Wang pampasan sudah dapat tapi dia tiada tempat tinggal sementara menunggu rumah baru. Tak tahu nak duduk mana buat sementara waktu ni, keluh Mak. Tanpa ragu-ragu, saya terus pelawa. Mak tinggallah di rumah saya. Bilik banyak lagi pun lebih baik daripada Mak duduk seorang diri. Sejujurnya, saya pun sunyi tinggal seorang diri. Penthouse ini ada 4 bilik, tapi saya seorang saja yang duduk terasa sangat kosong. Kalau Mak ada mungkin rasa kehilangan arwah isteri dapat diubati sedikit. Mak berfikir panjang. Boleh ke tak susahkan kamu? Tak sama sekali, lagipun saya lagi selesa kalau ada orang. Akhirnya Mak menerima pelawaan saya. Mak memilih bilik tetamu yang paling jauh dari bilik saya dan kami bersetuju untuk menjaga batas masing-masing. Siang buat hal sendiri, malam makan bersama. Hari-hari awal memang begitu. Kami menghormati privasi masing-masing. Tapi tinggal serumah mula membawa perubahan pelik. Mak secara semula jadi mengambil alih kerja rumah. Ada baju kotor tak keluarkanlah, Mak basuhkan sekali. Tak apa Mak, saya buat sendiri. Tak apa, alang-alang Mak basuh baju Mak sekali jalan je. Jadi saya serahkan pakaian saya. Beberapa hari kemudian, pakaian yang sudah berlipat kemas diletakkan di depan pintu bilik saya. Termasuklah pakaian dalam saya. Muka saya rasa panas. Mak basuhkan pakaian dalam saya. Masa makan malam saya cakap dengan segan silu, Mak pakaian dalam biar saya basuh sendiri. Kenapa bukan kotor sangat pun? Kain baju je kan? Mak ketawa bersahaja. Dah duduk sekali ni tak payah nak berkira sangat hal macam tu. Selepas itu Mak terus membasuh pakaian saya. Mula-mula malu, lama-lama jadi biasa. Atau mungkin terbiasa, itulah masalahnya. Keintiman Mak menyentuh membasuh dan melipat pakaian saya. Adakah ia mengaburkan batas antara kami? Masalah lebih besar bermula selepas itu. Bila bangun pagi, Mak dah siap di dapur sediakan sarapan. Memakai apron memegang kuali sambil menyanyi kecil. Nampak sangat semula jadi. Pemandangan dia membaca buku di ruang tamu atau menonton drama di sofa juga selalu menjamu mata saya.
Terutamanya bila dia balik dari berjalan petang dan duduk minum teh di ruang tamu. Mak pakai baju rumah yang selesa, kadang-kadang gaun paras lutut atau skirt. Bila dia duduk, bersilang kaki di sofa betisnya yang licin terdedah dan menarik perhatian saya. Jangan macam ni, saya cuba kawal diri. Tapi tubuh badan mak yang sihat dan tegang untuk usia 55 tahun itu sukar untuk tidak dipandang. Malam makin sukar untuk tidur. Kelelakian saya yang tidur sejak kematian isteri kini mula bangun dan ia tertuju kepada mak. Suatu hari saya perhatikan mak dengan teliti. Bentuk mata bibir, cara senyum. Mak memang mirip arwah Zara. Atau lebih tepat Zara yang mirip mak. Zara adalah versi muda mak dan mak adalah versi matang Zara. Bila sedar hakikat itu, saya makin keliru. Adakah ini sebab rindu pada isteri atau saya tiada jawapan? Ya. Sebulan tinggal bersama saya makin sedar kehadiran mak. Bila mak membongkok masa mengemas atau bila tangan kami tersentuh secara tidak sengaja di sofa jantung, saya berdegup kencang. Di pejabat pun asyik teringat mak. Mak suka makan apa hari ni ya? Nak belikan buah tangan ke? Saya rasa pelik dengan diri sendiri. Dan saya jadi tak sabar nak balik rumah. Dulu, takut balik rumah kosong. Sekarang, hati berbunga nak balik jumpa mak. Dah balik. Pintu dibuka, mak sambut dengan senyuman ceria. Makan malam dah siap, pergi mandi dulu. Kata-kata itu sangat menghangatkan hati. Masa makan, kami berkongsi cerita harian. Hari ini saya dapat satu kontrak projek. Wah, bagusnya tahniah. Mak tumpang gembira. Masa tu mata kami bertentangan dan jantung saya berdegup laju. Perasaan apa ni? Saya tahu, ini bukan sekadar rasa terhutang budi. Suatu petang Sabtu, saya cuti dan berada di rumah. Mak sedang beryoga di ruang tamu. Dia menghamparkan tikar yoga dan melakukan gerakan dengan penuh elegan. Memakai legging dan baju tanpa lengan pakaian itu menonjolkan lagi bentuk badan mak. Saya berpura-pura minum kopi di dapur sambil memerhatikannya. Bila dia membongkok, meluruskan kaki dan mengangkat tangan, setiap gerakan memukau pandangan saya. Peha yang anjal, pinggang yang ramping. Mak memang wanita yang cantik. Tiba-tiba mak menoleh. Kenapa nak apa-apa ke? Tak ada. Saja. Saya cepat-cepat alihkan pandangan. Mak ketawa. Boleh tolong buatkan kopi haus pula? Boleh. Saya bancuh kopi dan berikan pada mak. Bila dia duduk di atas tikar dan ambil cawan tu hujung legging, dia menarik perhatian. Jantung laju lagi. Apa aku buat ni? Saya lari masuk bilik, tapi bayangan mak tak hilang. Malam itu saya tak boleh tidur. Terbayang mak beryoga masak, duduk bersilang kaki. Saya tekuk muka pada bantal. Saya tahu salah, tapi hati dah tak makan saman. 1.5 bulan tinggal bersama saya, tak boleh nafi lagi perasaan ni. Setiap kali mak ketawa, setiap kali dengar suara dia, hati saya bergelora. Terutamanya, bila mak pakai skirt pendek, saya jadi tak keruan. Di pejabat pun tak boleh fokus. Tengah tengok dokumen teringat mak. Tengah mesyuarat berangan. Boleh gila aku macam ni. Mak pun macam perasan sesuatu. Dia sedar cara saya pandang dia dah lain. Bila mata bertentangan, dia cepat-cepat elak. Dia pun mula jarakkan diri. Masa makan jadi senyap dan janggal. Suatu malam Jumaat, saya sangat stres di tempat kerja. Balik rumah pun hati tak tenang. Lepas makan, saya terus masuk bilik. Mandi baring, tapi tak boleh lelap. Teringat mak. Malam ni mak pakai gaun paras lutut masa dia ke hulu ke hilir di dapur tadi. Saya asyik curi pandang. Saya duduk di kerusi tepi katil. Tak boleh macam ni. Tapi badan bertindak balas. Ini kali pertama saya rasa macam ni lepas Zahra pergi. Saya bangun pergi ke pintu dan kunci. Klik. Dah kunci. Saya duduk semula. Terpaksa selesaikan sendiri. Tutup mata, cuba bayangkan orang lain. Tapi tak jalan. Muka mak, badan mak, senyuman mak juga yang muncul. Tak boleh. Tapi makin dilarang, makin kuat bayangan tu. Nafas saya makin laju. Saya tenggelam dalam bayangan mak. Tiba-tiba, tok-tok. Azman. Suara mak saya terkejut dan kaku. Tak sempat jawab. Klik. Bunyi pintu dibuka, rupanya tak terkunci rapat.
Mak masuk bawa kemeja yang dah digosok. Dan dia terhenti. Dia nampak saya duduk di kerusi. Keadaan saya, tangan saya, mata mak membulat. Mak terkejut kecil. "Ma, maafkan saya." Saya cepat-cepat pusing dan tutup apa yang patut. Muka rasa nak meletup, muka mak pun merah padam. "Maaf." Mak ketuk tak jawab, ingat tidur. Kemeja jatuh dari tangan mak. Kami kaku seketika. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya tak berani pandang muka mak. Mak kutip kemeja tu letak atas katil. Kita cakap nanti." Mak nak keluar tapi berhenti kat pintu. Dia tarik nafas. Tanpa toleh suara dia bergetar. "Tak apa. Orang lelaki memang macam tu." Pintu ditutup. Saya terduduk. Malunya tak terkata. Macam mana nak hadap muka mak esok? Tapi mata mak tadi bukan cuma terkejut. Ada perasaan lain. Tak mungkin. Malam itu saya tak tidur langsung. Esok pagi sangat janggal. Saya bangun lewat sebab takut terserempak mak. Tapi kena hadap juga. Di dapur mak sedang siapkan sarapan. "Dah bangun makanlah." Mak cakap macam biasa. Saya duduk perlahan-lahan. Tidur lena. Mac, bolehlah. Senyap. Saya nak cepat-cepat pergi kerja. "Balik awal hari ni?" tanya mak. "Tak pasti, ada kerja sikit." "Okey mak, siapkan makan malam." Saya pergi kerja tapi tak boleh fokus. Teringat hal semalam. Muka mak kata-kata mak. Apa aku fikir ni? Tapi hati nak sangat tengok mak lagi. Pukul 6 petang saya terus balik. Jantung berdebar. Buka pintu mak, ada di ruang tamu bukan di dapur macam biasa. "Dah balik?" "Ya, makan malam." "Belum masak. Tunggu kamu balik." Mak pandang saya. Renungan dia lain. "Duduklah." Saya duduk di sofa bertentangan. Pasal semalam, mak mulakan dulu. Saya tahan nafas. "Mak, saya minta maaf." "Tak apa. Bukan salah kamu. Lelaki duduk seorang biasalah tu, mak faham." Tapi entah kenapa saya jadi jujur. Saya bayangkan mak masa tu. Mata mak membulat. "Apa?" "Mula-mula tak. Saya cuba fikir orang lain. Sumpah. Tapi asyik muka mak yang muncul. Duduk sekali hari-hari lama-lama, mak asyik bermain di mata saya. Suara saya bergetar. Saya tahu tak patut. Mak ni ibu arwah isteri saya ni menantu. Tapi, mak tanya perlahan. Tapi, bila duduk sekali naluri ni tak boleh tahan. Tengok mak buat kerja rumah duduk sofa pakai skirt. Semua saya perhatikan. Azman ni lelaki biasa, mak. Mula-mula rasa bersalah. Kat arwah Zahra kat mak. Tapi makin lama makin teruk. Kat ofis ingat mak nak balik cepat sebab mak. Bukan sebab sunyi je. Mak diam lama. Kemudian dia bersuara, mak pun dah fikir. Jantung saya laju. Kita duduk berdua mesti akan terfikir benda macam ni. Mak tahu susah lelaki hidup seorang. Semalam mak nampak kamu macam tu. Muka mak merah. Maaf, mak patutnya lebih hati-hati tak pakai seksi sangat kat rumah. Mak gosok lutut dia. Semalam tu terkejut. Tapi lepas tu mak pun asyik terfikir. Mak pun manusia biasa. Saya tak tahan lagi. Saya pegang tangan mak. "Mac, Azman," mak angguk perlahan. "Hari ni tak payah tahan." Mak pun rasa sama. Jantung saya macam nak berhenti. "Betul ke mak?" "Ya." Mak genggam tangan saya. "Malam ni kita jangan fikir apa-apa." Kami bangun perlahan-lahan masuk ke bilik tidur tanpa suara. "Mac." "Ya." Saya pandang wajah mak. Wajah yang mirip arwah isteri tapi lebih matang dan cantik. Bibir kami bertemu. Kesunyian kerinduan semua bercampur baur. Malam itu, kami melanggar batas. Sejujurnya, mak jauh lebih hebat dari yang saya bayangkan. Tak percaya dia umur 55 tahun. Kehangatan manusia sebenar, sentuhan lembut, jauh beza dengan buat sendiri. Mak pun nampak macam dah lama pendam. Kami tak lepaskan satu sama lain sampai subuh. Esok pagi saya bangun di sebelah mak. Cahaya matahari masuk celah langsir. Mak tidur nyenyak. Muka dia tenang. Dah buat hal besar ni, fikir saya. Tapi tak menyesal. Rasa hangat. Mak buka mata. Kami bertatapan. "Menyesal?" tanya mak. "Tak, mak." "Tak." Mak sembamkan muka ke dada saya. "Tapi bahagia." Saya peluk mak kuat-kuat. "Saya pun."
Kami bukan lagi menantu dan mak mentua. Kami lelaki dan perempuan. Sejak hari itu hubungan kami berubah total. Siang jaga batas, malam kami bersama. Saya tak sabar nak balik kerja. Dalam lift pun dah berdebar. Dah balik merai mak senyum di dapur. Rindu nak balik cepat. Makan malam penuh gelak tawa. Tangan bersentuhan, mata bertentangan. Lepas makan, duduk sofa minum teh, tengok TV sambil berpelukan. Mak bahagia. Seminggu sebulan berlalu. Kami makin rapat. Hujung minggu pergi beli barang dapur, jalan-jalan kat taman tengok wayang. Kat luar kami mak dan menantu kat rumah kami kekasih. Seronok hidup macam ni dengan kamu ni, kata mak satu malam. Rasa macam hidup balik. Saya pun, kalau tak ada mak, saya masih hidup sunyi. Kamu buat mak rasa jadi wanita semula. 2 bulan berlalu. Hubungan fizikal bertukar jadi cinta sebenar. Mak, hujung minggu ni kita pergi bercuti cadang saya. Berketikat mana berdua. Ya, tempat tenang, Langkawi. Mak ragu-ragu. Okey tak? Okey, tak ada siapa kenal kita. Kami terbang ke Langkawi. Sewa chalet tepi pantai. Cantiknya, mak teruja tengok laut. Malam tu kami masak sama-sama makan kat teres dengar bunyi ombak. Boleh ke kita bahagia macam ni? Tanya mak. Boleh, kita layak bahagia? Esoknya kami tengok matahari terbit. Saya pandang mak. Saya cintakan mak. Pertama kali saya cakap, mak menangis. Mak pun. Sebulan lepas balik dari Langkawi, telefon mak berbunyi. Muka mak berubah. Bila mak letak telefon pandang saya. Linda nak balik Malaysia. Kakak ipar, saya terkejut. Linda, kakak arwah Zara. Dia menetap di Amerika dengan suami kayanya. Masa pengebumian pun tak balik sebab COVID. Tiba-tiba, ya, nak balik terus, risaukan mak, katanya. Suara mak bergetar. Kalau Linda balik, hubungan kami mungkin terbongkar. Bila sampai? Minggu depan. Dia kata nak duduk dengan mak buat sementara. Jantung saya luruh. Kalau Linda duduk dengan mak, maknanya mak kena keluar dari rumah ni. Atau Linda yang masuk sini. Macam mana ni, mak genggam tangan saya. Kena hati-hati. Seminggu kemudian, Linda sampai di KLEA. Linda nampak moden dan bergaya, walaupun umur pertengahan 30-an. Lama tak jumpa, Azman. Ya, Kak Linda. Linda perhatikan mak. Mak nampak berseri lain macam. Kulit cantik, mata bercahaya. Mak cuba berlagak biasa, tapi saya nampak dia gugup. Mata Linda tajam. Dalam kereta, Linda tanya, mak sekarang duduk mana? Tumpang rumah Azman sekejap. Rumah mak kena renovate. Oh, kalau macam tu, Linda pun tumpang situlah, jimat duit hotel. Saya dan mak terkedu, tapi tak ada alasan nak tolak. Boleh je. Sejak Linda duduk sekali, neraka bermula. Kami tak bebas, tak boleh bersama waktu malam. Saya balik lewat mak berkepit dengan Linda. Seminggu berlalu. Saya tak dapat berdua dengan mak langsung. Rindu setengah mati. Satu malam Linda tengok TV, saya ketuk bilik mak perlahan. Jangan, Linda bangun nanti, bisik mak dari dalam. Saya kecewa. Tapi tabiat tu susah nak buang. Satu pagi saya tengah pakai tali leher. Mes ini mak betulkan. Mak datang dekat betulkan tali leher saya. Semula jadi sangat. Jarak muka kami dekat. Tiba-tiba saya tersedar dan undur ke belakang. Linda sedang perhatikan dari ruang tamu. Kali lain masa basuh pinggan tangan tersentuh dan tergenggam sekejap. Linda keluar dari tandas, kami cepat-cepat lepaskan. Pernah mak tertidur di sofa, kepala nak jatuh, saya tahan. Dan mak terlentuk di bahu saya. Linda nampak masa dia keluar minum air. Mak masuk bilik tidur, saya kejutkan. Maaf, mak bangun tergesa-gesa. Keadaan makin genting. Sebulan kemudian, Linda panggil saya. Azman, akak nak cakap sikit. Habislah, dah kantoi ke? Akak dah cari rumah sewa untuk akak dengan mak. Tiba-tiba, suami akak nak balik dah. Kena siap rumah. Mak pun patut duduk rumah sendiri, tak manis lama-lama tumpang kamu. Saya rasa campur baur. Linda tahu ke atau memang kebetulan? Malam itu mak masuk bilik saya senyap-senyap. Dengar tak Linda cakap, Tenggar, mak nak pindah. Ya, dah sampai masanya. Suara mak bergetar. Kita kena berhenti. Hati saya hancur. Mak, tak kisah Linda tahu atau tak. Tapi kamu masih muda. Kena cari orang lain bina hidup baru. Saya tak kisah pasal umur. Mak kisah. Kamu dah buat mak rasa hidup semula. Terima kasih sangat-sangat. Tapi mak kena lepaskan kamu. Demi kebaikan kamu. Saya tahan air mata.
Mak, maafkan saya. Dan saya bahagia sangat dengan Mak. Mak peluk saya erat. Pelukan terakhir. Seminggu kemudian Mak dan Linda pindah. Masa angkat barang masuk lori saya dan Mak curi masa bercakap. Jaga diri baik-baik, kata Mak. Mak pun. Cari isteri yang baik, janji. Saya angguk. Janji. Kami senyum tawar. Lori bergerak pergi. Linda tepuk bahu saya. Azman cari pengganti ya. Hiduplah bahagia. Baik, Kak. Saya kembali hidup sendiri. Tapi kali ini berbeza. Ada kenangan hangat di hati. Bukan rasa bersalah, tapi kenangan indah. Beberapa bulan kemudian, saya berkenalan dengan seorang wanita di majlis syarikat. Umur sebaya-baik orangnya. Permulaan baru. Mak kadang-kadang hantar mesej, sihat, sihat, Mak sihat, sihat. Bahagialah ya. Mak pun. Kami saling melepaskan tapi tidak melupakan. Terima kasih, Mak. Dan begitulah kisah kami berakhir. Tanpa rasa bersalah, tanpa penyesalan, hanya kenangan manis yang tersimpan. Terima kasih kerana sudi mendengar membaca kisah ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komen anda.